ada seorang ulama menyatakan orang bunuh diri ini boleh jatuh kufur. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Taala kerana sekali lagi kita dapat bertemu dalam DMM dari Meja Mufti untuk kita meneruskan perbincangan kita, insya-Allah moga-moga perbincangan kita mendapat manfaat. Tuan-tuan, Jabatan Mufti menerima persoalan antaranya yang ditanya tentang ada seorang ni dihantar melalui website e-kemusykilan. Kita di Jabatan Mufti ni ada website e-kemusykilan. Jadi dalam website itu ada juga yang bertanya soalan. Jadi antara yang dia bertanya, dia kata, Assalamualaikum, dia kata, saya faham bunuh diri itu adalah haram dan dosa besar. Pertanyaan saya, bagaimana jika dia membunuh diri itu dengan sebab kemurungan, depresi, dengan sebab psikologi dan sebagainya. Jadi apakah perkara itu juga melibatkan dosa? Dan bagaimana jika individu yang bunuh diri itu melalui perjalanan hidup yang gelap dan tiada didikan yang sempurna, sebagaimana pula? Jadi dia bertanya itu kerana dia kata ramai yang bunuh diri atas sebab pelbagai faktor lah. Kalau kita tengok dalam konteks Pulau Pinang pun, saban waktu, kadang-kadang dari semasa ke semasa kita mendengar isu-isu membunuh diri, sama ada terjun Jambatan Pulau Pinang ke ataupun apa-apa perkara yang berlaku, dan sama ada berlaku di kalangan orang Islam maupun orang bukan Islam. Benda ini berlaku. Jadi mungkin juga pada zaman sekarang ni ada orang yang dia stres, dia berada dalam kemurungan dan pelbagai sekali peristiwa yang berlaku. Kadang-kadang berlakunya pergaduhan antara adik-beradik, berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, ada faktor kemiskinan dan juga pelbagai faktor. Ada juga faktor-faktor yang hilang akal dan sebagainya. Maka bagaimana hukum Islam melihat dalam perkara yang berkaitan dengan bunuh diri ini? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tindakan bunuh diri kalaulah dengan sengaja, sudah tentulah ianya adalah haram dan berdosa besar. Ini jelaslah. Cumanya para ulama bincang, ada sampai yang tahap menyatakan bahawa kalau orang Islam ni dia tidak ada kita kata sifat putus asa, sebab yang mempunyai sifat putus asa itu ialah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adanya dalam hadis yang menyatakan, antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Nabi SAW menyatakan tentang ada satu kisah ni pada Nabi kata, kana fiman kana qablakum rajulun bihi jurh. Pada umat sebelum kamu ni ada seorang ni yang dia tercedera. Lalu dia tak dapat nak menahan kesakitan, dia ambil pisau kan, dan dia pun potong tangan dia. Dengan pisau tu dia potong. Lalu darah terus mengalir. Sampailah dia meninggal dunia.